apa hukumnya apabila seseorang itu duk sembang apabila imam duk zikir? Oh, sembang. Ini pun jadi satu penyakit juga dalam masyarakat kita. Nabi kata ada 3 perkara apabila lepas daripada solat, selama mana kita tak buat 3 perkara ini, kita akan didoakan khusus oleh para malaikat. Hadis sahih Bukhari. Okey, apa Nabi kata? Pertamanya, dia tak berpindah daripada tempat duduk. Yang ni saya abang berbuih mulut dah tiap kali nak semayang. Mungkin yang baru dengar, mungkin baru, tapi kalau duk main jemaah di sini daripada dulu lagi, saya duk abang dah, saya punya skrip dia sini abang. Kan? Tuan-tuan, lepas habis semayang jangan bangun daripada tempat duduk. Jangan cakap hal-hal dunia dan jangan bagi batal wuduk. Selama mana kita duduk di tempat duduk itu, kita akan didoakan khusus oleh para malaikat. Ada kerja penting, emergency apakah, bagi-bagi salam kat tangan doa, pilah ada kerja. Tapi takkan 5 waktu hang ada kerja. Takkan seumur hidup hang daripada muda sampai ketua ada kerja ya. Tak pernah-pernah habis kerja. Tak ada masa nak duduk sat wirid zikir doa bersama dengan jemaah. Oh, dia pandai, dia bagi alasan. Dia kata apa? Saya tak doa sekali dengan tu imam. Pasal apa? Imam doa lain, saya doa lain. Pula dia boleh buat layak buruk dulu tu. Pasal apa hang kata doa hang lain, doa imam lain? Sedangkan imam ketika penutup doa dia baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dunia baik, akhirat baik. Dia dah minta semua dunia akhirat. Apa benda lain pada tu hang minta? Maknanya doa tetap sama. Amin. Bila ada doa tambahan, sat lagi imam dah habis, hang minta pula lah. Ataupun sambil-sambil imam duk baca doa, hang minta lagi dalam hati hang. Apa salahnya duduk di situ? Jadi satu tabiat. Dia nak bangun, pergi duduk di tempat lain. Ini ada sedikit perbezaan pendapat di kalangan para mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, sunat lepas habis semayang, duduk, wirid, zikir dulu, lepas itu baru bangun untuk semayang sunat di tempat yang lain. Adapun mereka yang bermazhab Hanafi, mereka ulama-ulama Hanafi berfatwa, lepas pada bagi salam, kalau boleh, sebahagian ulama lah di kalangan Hanafi, mereka kata bangun semayang sunat dulu baru baca doa. Maka sebab tu kita boleh tengok sebahagian daripada orang-orang Hanafi, mereka lepas-lepas habis bagi salam tu mereka wirid masing-masing, ampiah nak bangun apa, semayang sunat, lepas itu doa masing-masing. Kita di sini kita pegang dengan Syafi'i kuat. Maka apa salahnya meraihkan? Inilah satu penyakit. Apabila lepas habis semayang duduk menyembang. Padahal fadilat duduk berzikir, duduk beristighfar. Malam esok kita ada majlis zikir. Malam esok kan? Malam esok kita ada majlis zikir perdana. Ramailah. Lepas semayang maghrib kita zikir ramai-ramai. Dah hari lain malas nak zikir, orang duduk zikir, duduk sembang. Jangan pula malam esok orang duduk majlis zikir perdana, duduk buat pot pula di belakang, duduk sembang pula. Allah, hai, kesiannya. Tak tahu nak kata lah. Mungkin orang-orang macam ni kita kena doa Allah buka pintu hati dia. Dia tak rasa tergerak hati ketika duk dengar orang berzikir tu, nak ambil peluang. Ni kembali balik MP3. Mengambil peluang, mencari peluang, nak mencipta peluang. Tengok, saya kadang-kadang saya malu dengan anak-anak murid saya yang ada dalam saya punya program pagi-pagi yang kami namakan program TPO, Tarbiyah Pondok Online. Ada di kalangan anak-anak murid saya, kami duk buat duk pagi, sebulan sekali saya cek balik mereka punya bacaan. Ada yang khatam Quran sebulan 4 kali, 3 kali khatam Quran. Bukan sebulan sekali, khatam Quran 3-4 kali, 2-3 kali itu berlambak. Di kalangan mereka ada yang baca, bila tanya selawat, dia kata, saya Alhamdulillah Ustaz, bulan ni selawat saya 166,000. 166,000! Itu dia. Yang dia ni kata saya 70,000, yang ni kata saya 50,000. Woi, ribu-ribu tahu tak? Depa duk berebut punya nak akhirat. Hang ada apa? Apa mendara? Lepas semayang istighfar berapa kali? 3 kali. Yang tu punya balok kira nak belah. Bila tanya istighfar berapa? Saya Alhamdulillah bulan ni Ustaz, istighfar saya dapat 10,000. Ini kata saya dapat 70,000. Ini kata saya dapat 50,000. Tu dia. La ilaha illallah. Jadi kata Alhamdulillah saya dapat 70,000. Saya dapat 100,000. Tuan-tuan tengok dah orang berebut kerana akhirat.
Orang berlumba-lumba kerana akhirat. Kita dah main masjid tapi tak berlumba-lumba. Kaki dah mai dah masuk dalam syurga. Ke rumah-rumah Allah. Tapi lari keluar. Sayang. Ambillah peluang. Saya tak marah kalau tuan-tuan ada kerja, tuan-tuan sibuk. Tapi takkanlah kita setiap masa sibuk sampai tak ada masa untuk duduk berzikir dan berdoa.